Jimat cermat yang pertama ini ialah kerajaan sendiri harus menjimatkan bajet kerajaan sendiri. Saudara-saudari dan kawan-kawan, malam ini cerita daripada Brickfield nak bercakap tentang perang yang sedang berlaku, perang di mana Iran telah diserang oleh Zionis Israel, telah diserang oleh Amerika. Hasilnya pada ketika ini, pada ketika saya membuat program ini, harga minyak telah melambung-lambung, telah mencecah $100 satu tong. Kalau dulu permulaan tu pada 28 hari bulan Februari, akhir bulan 2022, harganya ialah $60 satu tong Brent crude. Hari ini telah naik hampir $100. Jadi kita dengar bahawa kerajaan akan mengadakan jimat cermat kerana harga minyak nak mahal. Tapi saya cadangkan, jimat cermat pertama harus dilakukan oleh kerajaan. Contoh terbaik ialah orang-orang pegawai-pegawai kerajaan, orang-orang kaya-kaya ini, orang-orang para menteri ini, para YB ini, potong dulu allowance mereka, potong dulu kemewahan mereka. Itu satu. Kedua, segala program-program entah apa-apa benda, buat workshop lah, melawat keluar negara lah, buat workshop. Saya dulu ingat lagi, ketika saya mengajar di Aswara, tiba-tiba saya ada mesyuarat. Aswara ni di Kuala Lumpur, saya mesyuarat di mana? Di Langkawi. Apa hal mesyuarat di Langkawi? Saya pun hairan, kenapa kita tidak mesyuarat di tempat kita? Oh, ini cara kerajaan menghabiskan duit. Ini harus dipotong. Kemudian juga kita lihat program-program tak senonoh, entah apa-apalah, ada pembukaan lah, keramaian ini semua potong. Inilah jimat cermat yang pertama yang harus dilakukan. Bukan tu, rakyat harus subsidi ini jangan dipotong, subsidi minyak ini diteruskan. Inilah pertama yang harus jimat cermat ialah kerajaan sendiri, Dan kita tengok pula di Kuala Lumpur ni, entah apa-apalah, lampu lah, bendera lah apa. Ini semua perkara-perkara remeh-temeh ini boleh potong. Tak perlu ada bendera sinilah, bendera ni, ada banner sini. Ini semua kontraktor, kroni kontraktor nak bagi projek pada mereka. Potong semua ini baru selamat ke duit. Kerana itu saya menyeru apabila naik Selat Hormuz ini akan ditutup. Apabila Selat Hormuz ditutup, harga minyak dunia ini akan meledak kerana 21% daripada minyak yang keluar pengaliran hari-hari di dunia ini datangnya melalui Selat Hormuz. Sekarang ini tahu. Contohnya, China membeli 61%, Jepun lagi punya, Korea Selatan juga membeli minyak, Filipina juga membeli minyak, India juga membeli minyak dari sini. Jadi, jikalau Selat Hormuz ditutup dan sedang ditutup sekarang, dan jika perang ini berpanjangan, negara kita akan huru-hara, dunia akan huru-hara, ekonomi kapitalis ini akan huru-hara. Justru kita mesti bersedia. Justru kerajaan kata jimat cermat yang pertama ini ialah kerajaan sendiri harus menjimatkan bajet kerajaan sendiri. Jangan buat tak tentu arah, projek-projek membazir, dan juga macam saya cakap tadi lah, buat bengkel lawatan sampai belajar ke Korea lah, belajar ke Australia. Apa ni semua ni? Semua ini kek-kok, entah apa-apa. Semua ni nak menipu, nak menghabiskan duit rakyat. Kerana itu, untuk saya menyuruh selamatkan jimat cermat itu betul, tapi jimat cermat pertama harus dilakukan oleh kerajaan sendiri. Sekian, terima kasih cerita daripada Brickfield. Jaga-jaga kerana perang ini akan berterusan. Lagi panjang terusan ini, lagi jimat cermat kita semua.